Hai, so kita orang daripada Nak Jujur ke Tak. So abang memang kena jujur. Kena jujur. Siapa? So saya Emma daripada Nak Jujur ke Tak di bawah Gitu-Gitu Studio. Alright. So kita orang memang kena bagi jawapan jujur lah. Baik. Okey, saya tanya ni kena jawab dengan jujur. Ada tak benda yang abang rasa macam tak suka ataupun yang boleh ditambah baik? Should be, mungkin macam abang tengok, alamak, this should be better. Alamak, kalau untuk tu saya kena tengok sekali lagi untuk saya cari kat mana kelemahan dia. So untuk first saya tengok ni, tapi first tengok ni tak nampak ah. Tak nampak, saya tak nampak sebab saya enjoy. Okay. Saya enjoy dengan semua watak, tiba-tiba ada apa ni, Cik Man kat situ. Abang kan. So memang best. Best. Dia punya story dia direct je lah. Direct sangat. Direct. Awak suka story plot twist, kena apa? Memerah otak lah. Memerah otak ni. Dia suka cerita-cerita merah otak. Okey, yang last kali. Kalau nak jujur, apa yang abang tak suka? Sebab tak ada Pablo Amirul. Saya tak tahu. Okey, tak ada. Yeah. Memang tak ada, semua best. Yes. Adik? Tak ada. Semua sedap.